Jadi sukan yang kami pilih ialah sukan hoki. Hoki ialah sukan yang berpasukan yang dimainkan antara dua pasukan, di mana setiap pemain menggunakan kayu hoki untuk mengawal bola, menghantar dan menjaringkan gol ke gol pihak lawan. Okey, dalam sukan hoki ni kemahiran mengawal bola sangat penting supaya kawalan bola yang baik tu dapat bantu pasukan lah untuk mengatur strategi ke ataupun untuk mencipta peluang untuk menjaringkan gol. Teknik asas dalam sukan hoki ialah macam dribbling, passing dan shooting. Okey. Panjang kayu hoki memainkan peranan penting dalam performance atlet. Kayu hoki yang sesuai juga dapat bantu kita untuk mengawal bola dengan baik, lagi stabil. Lepas tu dapat mudahkanlah pergerakan pemain semasa dalam game. Okay. Kalau kayu hoki tu macam terlalu pendek pun, dia boleh jejaskan kita punya teknik dengan stability atlet lah. Okay, so setiap pemain tu perlu pilih kayu hoki yang sesuai dengan diorang punya tinggi, dengan diorang punya selesa untuk bermain. Kalau diorang dapat benda ni, diorang dapat tingkatkan performance diorang and dapat minimumkan risk injury diorang. Seterusnya, saya akan nyatakan masalah yang dihadapi dalam sukan hoki ni. Dalam sukan hoki ni, kita memerlukan stick. Stick yang terjual di pasaran sekarang yang mempunyai panjang yang tetap dan tak boleh diubah. Benda ni menyebabkan tidak sesuai lah kalau untuk bagi pemain yang ketinggiannya dah melonjak. Lepas tu bagi dan keselesaan kepada atlet tersebut lah. Okey. Yang kedua pula ialah pemain muda cepat membesar menyebabkan kayu hoki tidak lagi sesuai. Okey. Bagi pemain muda, mereka mengalami pertumbuhan fizikal yang cepat. Apabila ketinggian diorang meningkat, kayu hoki yang diorang guna ni jadi tak sesuai dan tidak selesa lah bagi mereka. Benda ni terjadi sebab kayu hoki tu terlalu pendek dah, lepas tu dia macam tak guna lagi efektif. Okey, yang menyebabkan pemain kena membeli hoki baru setiap kali saiz yang mereka gunakan tu tidak sesuai. Situasi ni bukannya menyusahkan je, tapi lagi memberikan beban dari segi kewangan. Yang terakhir ialah menyebabkan kos peralatan meningkat. Okey. Dalam hal ini berlakunya lah pembaziran terhadap kayu hoki yang tidak lama digunakan. Masih sayang lah kalau kayu hoki tu kita beli mahal. Lepas tu bila kita dah membesar, kita tak sesuai memakainya. Dan tapi kayu hoki tu elok lagi. Jadi tak selesa lah kalau kita masih nak pakai lagi. Okey, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kami telah mencadangkan satu inovasi atau teknologi yang baru terutamanya dalam sukan hoki, iaitu adjustable field hockey stick. Okey, seperti yang kita tahu, dalam sukan hoki ni pemilihan kayu yang sesuai sangatlah penting kerana ia mempengaruhi kawalan bola, cara kita bermain, keselesaan kita sebagai seorang atlet hoki dan juga salah memilih kayu hoki boleh menyebabkan dan menjejaskan kita punya prestasi dalam permainan. Okay, namun begitu, kebanyakan kayu hoki di pasaran mempunyai panjang yang tetap dan tidak boleh diubah. Jadi contoh kalau seseorang atlet tu dia mula bermain pada umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, diorang mungkin ketinggian mereka rendah. Jadi panjang kayu hoki pun mungkin pendek sedikit.
Jadi bila diorang teruskan bermain hoki pada umur 10 tahun atau 15 tahun akan datang, ketinggian atlet tersebut mungkin akan meningkat, dan kayu hoki tidak boleh pakai kayu hoki yang sama, kerana apabila ketinggian seseorang meningkat, jadi lebih sesuai dan lebih selesa jika kayu hoki pun mengikut panjang yang sesuai. Mungkin waktu kecil pakai kayu hoki saiz 34, bila dah besar kena tukar 36, 37. Jadi di sini kos kayu hoki pun mahal sekarang kan. Ini menyebabkan boleh meningkatkan kos sebagai seorang atlet. Okey. Oleh itu, idea kami adalah untuk menghasilkan satu inovasi, iaitu kayu hoki yang boleh dilaraskan panjangnya mengikut kesesuaian pengguna. Kat sini kita dah boleh menjimatkan kos atlet, boleh kekalkan prestasi. Okey, baik. Dalam adjustable hockey stick ni terdapat 3 ciri utama ataupun kelebihan teknologi ni. Okey, yang pertama, panjang kayu hoki boleh dilaraskan. Ini bermaksud pemain boleh menyesuaikan panjang kayu mengikut ketinggian atau posisi dan keselesaan mereka. Sebagai contoh, pemain yang lebih tinggi boleh memanjangkan kayu dan pemain yang lebih rendah boleh memendekkan kayu mereka mengikut kesesuaian seperti yang saya cakap tadi. Okey. Kedua, kayu ni menggunakan sistem pelarasan dan pengunci. Sistem ni dia membolehkan pengguna melaras panjang kayu dengan mudah dan kemudian menguncinya supaya kekal stabil semasa bermain. Dan kenapa kami letak pengunci ni? Supaya bila atlet menggunakan adjustable hockey stick ni, semasa bermain panjang kayu hoki tidak bergerak-gerak. Okey, kat sini dia boleh mengekalkan panjang kayu yang telah diubah oleh atlet lah kan. Okey. Ini juga penting untuk memastikan keselamatan dan prestasi pemain tidak terjejas. Okey. Tak adalah waktu bermain atlet melaraskan pada saiz 36, tiba-tiba tengah bawa bola saiz jatuh pada 34. Kat sini boleh menyebabkan atlet terjatuh ke, tersungkur dan sebagainya lah. Okey, dan ketiga, teknologi ni dia boleh digunakan oleh pemain dengan ketinggian berbeza. Ini menjadikan kayu hoki ni lebih fleksibel dan praktikal. Okey, terutamanya untuk kegunaan pasukan, sekolah atau latihan. Kerana satu kayu hoki dia boleh digunakan oleh ramai pemain tanpa perlu membeli saiz yang berbeza. Okey. Selain itu, inovasi ini juga dia dapat menjimatkan kos. Macam saya cakap tadi, dalam jangka masa panjang dan lebih mesra pengguna, terutama bagi pemain baru yang masih mencari kesesuaian kayu hoki mereka. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang model prototipe yang telah kami bangunkan ataupun inovasi yang telah kami cadangkan. Okey, model ini adalah prototipe digital bagi rekaan kayu hoki adjustable ni. Okey. Idea utama pembangunan model ini adalah untuk menyelesaikan masalah kesesuaian panjang kayu hoki bagi setiap pemain hoki, kerana setiap individu mempunyai ketinggian yang berbeza dan cara bermain yang berbeza. Okey, dalam model ni terdapat sistem pelarasan panjang pada batang kayu. Sistem ni membolehkan pengguna memanjangkan atau memendekkan kayu hoki mengikut keperluan dan keselesaan mereka sendiri. Okey, macam saya cakap tadi. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan keselesaan semasa bermain dan juga membantu dari segi kawalan bola. Selain itu, bahagian yang boleh dilaraskan ini direka supaya boleh ditutup menggunakan grip hoki. Okey, kalau orang mempersoalkan prototipe kami ni, kenapa tak buat dekat ujung? Kenapa tak buat dekat atas atau buat kat bawah? Jadi kami mencadangkan di tengah supaya adjustable tu boleh ditutup menggunakan grip. Kayu hoki tu dia akan, apabila sudah di grip kan, dia akan nampak natural. Dia tak ada nampak tempat adjustable tu yang boleh mengganggu keselesaan atlet. Okey. Teknologi model tu pun kenapa kami mencadangkan tu, supaya atlet tidak terganggu dengan tempat adjustable tu. Okey. Dari segi reka bentuk, model ini juga menitik beratkan aspek keselamatan dan ketahanan supaya ia sesuai digunakan dalam situasi permainan sebenar. Okey, walaupun ini hanyalah prototipe digital, ia memberi gambaran jelas tentang bagaimana produk sebenar akan dan boleh berfungsi.
saya akan menerangkan tentang bagaimana teknologi berfungsi dalam kayu hoki adjustable. Berdasarkan gambar yang ditunjuk, kayu hoki ini mempunyai beberapa komponen utama yang membolehkan ia dilaraskan mengikut keperluan pemain. Antara bahagian utama ialah lightweight grip, iaitu bahagian pemegang yang direka ringan dan selesa untuk digunakan. Grip ini membantu pemain memegang kayu hoki dengan lebih baik semasa permainan. Seterusnya, terdapat rotatable locking collar, iaitu bahagian yang boleh diputar. Fungsi bahagian ini adalah untuk mengawal proses pelarasan panjang kayu hoki. Selain itu, kayu hoki ini juga mempunyai internal locking system. Sistem ini berfungsi sebagai mekanisme pengunci dalaman yang memastikan batang kayu hoki tidak bergerak atau berubah panjang selepas dilaraskan. Di samping itu, bahan yang digunakan ialah strong lightweight aluminium alloy dan juga carbon fiber composite. Kedua-dua bahan ini digunakan dalam struktur kayu hoki bagi memastikan ia kukuh dan ringan. Kayu hoki ini juga mempunyai julat pelarasan panjang, iaitu boleh dilaraskan antara ukuran tertentu seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Sekarang, saya akan menerangkan cara penggunaan kayu hoki adjustable ini. Langkah pertama, pemain perlu membuka sistem pengunci yang terdapat pada batang kayu hoki. Ini dilakukan dengan memutar bahagian locking collar. Langkah kedua, selepas sistem pengunci dibuka, pemain boleh memanjangkan atau memendekkan kayu hoki mengikut keperluan. Langkah ketiga pula, pemain perlu menyesuaikan panjang kayu hoki mengikut ketinggian badan masing-masing supaya sesuai digunakan oleh pemain. Langkah keempat, selepas panjang yang sesuai diperoleh, pemain perlu mengunci semula sistem pengunci dengan memutar kembali bahagian tersebut sehingga ketat. Langkah terakhir, bahagian adjustable boleh ditutup semula dengan grip hoki supaya kemas dan selesa semasa digunakan oleh pemain semasa permainan yang berlangsung. Itulah cara bagaimana teknologi dalam kayu hoki adjustable ini berfungsi serta cara penggunaannya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang siapa yang boleh menggunakan kayu hoki adjustable ini. Berdasarkan slide yang ditunjuk, produk ini sesuai digunakan oleh beberapa kumpulan pengguna yang berbeza bergantung kepada peringkat dan peranan masing-masing dalam sukan hoki. Yang pertama ialah pemain hoki sekolah. Pemain di peringkat sekolah merupakan antara pengguna utama produk ini. Hal ini kerana mereka masih berada dalam fasa pembelajaran asas dan juga pengembangan fizikal. Oleh itu, penggunaan kayu hoki yang boleh dilaraskan ini membantu mereka menggunakan peralatan yang sesuai dengan keadaan semasa mereka. Seterusnya ialah atlet hoki remaja. Atlet remaja juga termasuk dalam kumpulan penggunaan yang sesuai menggunakan produk ini. Ini kerana pada peringkat remaja, perubahan dari segi fizikal seperti ketinggian badan sering berlaku. Oleh itu, kayu hoki adjustable ini boleh digunakan dengan melaraskan panjangnya mengikut kesesuaian atlet tersebut. Selain itu, produk ini juga sesuai digunakan oleh jurulatih hoki. Jurulatih boleh menggunakan kayu hoki ini semasa sesi latihan bersama pemain. Ini memudahkan jurulatih untuk menyesuaikan kayu hoki mengikut situasi latihan atau keperluan tertentu semasa mengajar. Seterusnya, kayu hoki ini juga digunakan dalam akademik hoki. Dalam akademik hoki, terdapat ramai pemain dengan pelbagai peringkat umur dan ketinggian yang berbeza. Oleh itu, penggunaan kayu hoki yang boleh dilaraskan ini memudahkan pengurusan peralatan dalam latihan. Akhir sekali, produk ini juga sesuai digunakan di sekolah sukan. Sekolah sukan melibatkan pelajar yang menjalani latihan hoki secara lebih sistematik. Oleh itu, penggunaan kayu hoki adjustable ini membantu memastikan pelajar dapat menggunakan peralatan yang sesuai dengan keperluan mereka. Selain daripada itu, slide ini juga menunjukkan penggunaan
Selain daripada itu, slide ini juga menunjukkan tujuan penggunaan produk ini. Tujuan utama produk ini adalah untuk memudahkan pemain menggunakan kayu hoki yang sesuai tanpa membeli yang baru. Ini bermaksud pemain tidak perlu menukar kayu hoki setiap kali terdapat perubahan keperluan. Sebaliknya, hanya perlu melaraskan panjang kayu tersebut mengikut kesesuaian. Dengan itu, penggunaan kayu hoki adjustable ini memberikan kemudahan dari segi penggunaan dalam kalangan pemain dan juga pihak-pihak yang terlibat. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang kelebihan produk kami, iaitu adjustable hockey stick. So, first sekali adalah kelebihan utama untuk produk ini ialah panjangnya yang boleh dilaraskan. Jadi di sini bermaksud pengguna boleh adjust kepanjangan ataupun kepanjangan adjustable hockey stick ini mengikut kesesuaian masing-masing. Jadi ciri ini dia memang sangat membantu, terutamanya untuk pemain yang masih membesar sebab tidak perlu tukar kayu hoki setiap kali ketinggian badan tu berubah. Okay, selain tu produk ini juga dia memang sesuai untuk pemain yang sedang membesar kerana dia boleh digunakan dalam tempoh masa yang lama. Jadi dari situ pengguna boleh jimat masa dan juga tenaga tanpa perlu cari stick kayu hoki yang baru. Setiap kali saiz stick hoki yang lama ni sudah tidak sesuai dengan keadaan tinggi badan yang sekarang. Seterusnya dari segi kos pula, produk ni dia dapat mengurangkan perbelanjaan dalam jangka masa yang panjang. Sebab walaupun mungkin harga permulaan untuk adjustable hockey stick ni dia sedikit tinggi, tapi dalam long term ataupun dalam masa yang lama dia lebih berbaloi sebab tidak perlu beli kayu hockey stick kayu hoki yang berulang kali. Dan satu lagi kelebihan yang penting untuk adjustable hockey stick ini ialah produk ini dia lebih fleksibel untuk latihan dan juga permainan. Maksudnya pemain boleh guna kayu yang sama untuk pelbagai situasi, sama ada time training ataupun time game sebenar. Jadi ini dia bagi lebih keselesaan dan konsistensi kepada pemain. So, secara keseluruhannya produk ini dia bukan sahaja fleksibel dan praktikal, tetapi juga dia dapat membantu dari segi penjimatan kos serta keselesaan penggunaan kepada pengguna adjustable hockey stick ni. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang limitasi produk ini. Walaupun produk ini nampak banyak kelebihan, tetapi dia tetap ada beberapa kekangan yang kita kena ambil kira. Antaranya ialah dari segi berat. Disebabkan adanya mekanisme pelarasan dalam adjustable hockey stick ni, berat dia mungkin sedikit lebih tinggi berbanding dengan kayu hoki biasa. Selain tu, kita juga kena fikir tentang ketahanan mekanisme tersebut. Kalau digunakan dalam tempoh masa yang lama ataupun dengan kerap, ada kemungkinan bahagian pelarasan tu akan jadi longgar. Ini mungkin akan memberi kesan kepada kestabilan semasa bermain. Dari segi pembuatan pula, produk ini memerlukan reka bentuk yang lebih kompleks. Jadi secara tidak langsung, kos untuk hasilkan produk ini juga lebih tinggi berbanding dengan kayu hoki biasa. Selain tu, mungkin juga ada sedikit risiko dari segi penyelenggaraan, di mana pengguna perlu lebih berhati-hati supaya mekanisme pelarasan sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Tapi walaupun ada beberapa limitasi ni, secara keseluruhan produk ni masih lagi relevan dan berguna, especially untuk pemain hoki yang mengutamakan flexibility dan penggunaan untuk jangka masa yang panjang. Okey, untuk cadangan penambahbaikan bagi produk hoki stick adjustable ni, cadangan penambahbaikan ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi, keselamatan dan keselesaan penggunaan produk. Okey, yang pertama sekali, menggunakan bahan karbon fiber yang lebih ringan. Penggunaan bahan seperti karbon fiber dapat mengurangkan berat keseluruhan kayu hoki tanpa mengorbankan kekuatan. Yang ni penting kerana
ia membolehkan pemain bergerak lebih pantas dan lincah, mengurangkan keletihan otot semasa permainan, memberikan kawalan bola yang lebih baik. Secara keseluruhan, bahan yang lebih ringan akan meningkatkan kecekapan prestasi pemain di padang. Okey, yang kedua, menambah sistem pengunci yang lebih kuat. Sistem pengunci yang kukuh sangat penting bagi memastikan batang kayu hoki yang boleh laras tidak berubah panjang semasa digunakan. Penambahbaikan ini akan mengelakkan pergerakan atau longgar ketika bermain, meningkatkan keselamatan pemain, memberikan keyakinan semasa melakukan hantaran atau pukulan yang kuat. Ini memastikan produk lebih stabil dan tahan lasak dan situasi permainan tahan lasak dalam situasi permainan sebenar. Okey, untuk yang ketiga, mereka bentuk mekanisme adjustable yang lebih tersembunyi. Reka bentuk mekanisme pelarasan yang lebih tersembunyi akan menjadikan produk lebih kemas dan ergonomik. Kelebihannya, yang pertama ialah mengelakkan gangguan semasa pegangan, mengurangkan risiko kecederaan, contoh tersangkut atau tajam, dan yang terakhir memberikan rupa yang lebih profesional dan moden. Ini meningkatkan nilai estetika dan keselesaan pengguna. Okey, secara keseluruhan, cadangan ini dapat menjadikan produk lebih ringan, lebih selamat, lebih efisien, lebih menarik dari segi reka bentuk. Semua penambahbaikan ini penting untuk memastikan produk sesuai digunakan oleh atlet hoki pada tahap prestasi yang tinggi. Kesimpulannya, Adjustable Field Hockey Stick merupakan satu inovasi dalam teknologi sukan yang membantu pemain mendapatkan saiz kayu hoki yang paling sesuai mengikut ketinggian dan keperluan individu. Okey, penggunaan teknologi ini mampu meningkatkan keselesaan pemain melalui pelarasan panjang yang lebih ergonomik dan sesuai dengan postur badan. Okey, seterusnya, ianya membantu meningkatkan prestasi permainan kerana kawalan bola, ketepatan hantaran dan pukulan menjadi lebih efisien. Okey, yang terakhir, ianya mampu membantu mengurangkan kos pembelian peralatan kerana satu kayu hoki boleh digunakan dalam tempoh yang lebih lama tanpa perlu ditukar mengikut pertumbuhan atau perubahan pemain. Tambahan lagi, inovasi ini juga membantu mengurangkan risiko kecederaan seperti sakit belakang, pergelangan tangan dan bahu kerana posisi permainan yang lebih semula jadi dan biomekanik yang lebih betul. Seterusnya, ianya membantu memberikan fleksibiliti kepada jurulatih dalam proses latihan kerana peralatan disesuaikan mengikut tahap kemahiran pemain dari atlet novice hingga atlet elit. Seterusnya, ianya menyokong perkembangan atlet muda yang sedang membesar tanpa perlu kerap menukar peralatan kayu hoki. Selain itu, ianya menggalakkan penggunaan teknologi moden dalam sukan selaras dengan perkembangan sains sukan dan analisis prestasi. Yang terakhir, ianya meningkatkan keyakinan pemain kerana penggunaan peralatan yang sesuai memberi rasa lebih stabil dan terkawal semasa permainan. Secara keseluruhannya, inovasi ini bukan sahaja memberikan kelebihan dari segi fungsi dan prestasi, malah turut menyumbang kepada penggunaan peralatan yang lebih praktikal, selamat dan ekonomik dalam sukan hoki. Pada masa hadapan, teknologi seperti ini berpotensi untuk dipertingkatkan lagi dengan integrasi bahan yang lebih ringan, sensor pintar serta analisis data bagi membantu pemain mencapai tahap prestasi yang lebih tinggi.